Ambil shot sana jap. Tadi dia buat ambulans, sekarang dia buat JKR punya bas. Baik bang. Baik. Assalamualaikum semua. Selamat menyambut Ramadan yang ke-17, 17 puasa. Hari ni kita nak review kereta yang dibaik pulih di IRA Suspension. Hari ni kita ada 3 kenderaan, 3 kerja yang berbeza. Jadi kita akan review sebuah Honda FB yang datang dari Muar ni. Okay, jom. So Honda FB ni kita nak buat pemasangan adjustable. Okay, adjustable ni dah di-survey dahulu sebelum nak buat pemasangan. Kita buat pre-delivery inspection. Maksudnya adjustable yang sebelum dipasang kepada kenderaan ni, kita akan servis dulu supaya suspension ni boleh memberikan impact yang maksimum. Okey, impact yang maksimum maksudnya dia boleh bekerja dengan sempurna lah. Dan kita pasang nanti adjustable ni, kita akan buat setting ketinggian pula. Okey. So yang kedua, kereta yang kedua, kita ambil shot sana jap. Ini abang Carul. Tadi dia buat ambulans, sekarang dia buat JKR punya bas. Baik bang. Baik. Okay, ini kereta kedua, Suzuki Swift ZC21, buat pemasangan IRA Heavy Duty Shock Absorber. So inilah IRA Heavy Duty Shock Absorber. Kita dah banyak jual. Walker Skate. Okay. Untuk Suzuki Swift ZC21. So ni kereta dia. Farid tengah buat pemasangan. So tu owner dia kat belakang tu. High sikit owner. Owner malu. Okay. So mana yang korang nak dapatkan absorber heavy duty dari IRA Suspension? Okay. Boleh direct beli dekat sini. Eksklusif ada kat sini. Apa model pun ada. Dari segi absorber heavy duty ataupun adjustable dan juga sport spring. Okay. Seterusnya kita ada kereta ketiga. Kereta yang agak rare, tak banyak sangat lah dekat di jalanan. Kerja-kerja kita nak buat hari adalah tukar lower arm. Absorber dia kita dah buat replace balik, dah fit balik absorber dia dengan mounting lah. Tapi kereta ni dia banyak berkongsi parts dengan beberapa model yang lain. Saya ambil contoh dia punya absorber mounting menggunakan dari model Toyota Caldina. Okay, Toyota Caldina yang GT4 tu kan. Okay, lower arm dia daripada model Toyota Ipsum. Dah lah Ipsum ni pun susah nak jumpa, so kita dapat lah lower arm Ipsum ni. Okay, barang kereta ni pun Ipsum tu sendiri pun susah nak dapat. Ini kan pula IC dia kongsi. Jadi kita bawa sampel, so kita dapat lah dia punya lower arm. Jadi kerja spring pad tu pun kita tukar, mounting tukar, absorber kita dah buat balik. Okay, kita dah press balik absorber ni. Okay. Oh, keras. Oi, keras tau. Nak rebound pun okey. Sebelum ni datang memang lembut lah. Tekan pun dah tak bangun. So kita dah buat balik untuk persiapan Hari Raya. So Cip, Azmi tengah nak pasang. Standby. Ayo siap man. Okey. So ni kerja-kerja yang appointment pagi. InsyaAllah akan keluar pada pukul 1 ni lah. Santai-santai buat kerja. Jadi untuk korang yang nak buat servicing suspension, tukar lower arm, nak pasang adjustable, masih ada masa lagi sehingga minggu depan untuk buat appointment di IRA Suspension. Ok guys, stay tune. Terima kasih atas sokongan anda terhadap IRA Suspension selama ini. Hubungi kami IRA Suspension 011 3997 4006. IRA Suspension, the right feel.